Hey guys, hari ini saya nak share pada anda macam mana nak tukar absorber, rear end dan juga tie rod. Untuk kes ni kita nak buat dekat Vios NCP150. Owner complain bouncing dah terlalu lembut sangat. Lepas tu steering pun ada sikit terasa longgar. Kereta ni mileage dah 300,000, absorber still lagi ori. Memang melantun lah pasal diharap dekat spring je. Korang tengok dah cover dia pun dah koyak. So kita akan tukar one set sekali dengan mounting. Pasal steering, tu hari saya dah check rear end dia dah longgar. So kita akan tukar sekali dengan tie rod end untuk hasil yang terbaik. Alright, so jom kita start. Saya nak buka absorber dulu. Dekat belakang ni ada sebiji bolt 14 yang ikat brake line dengan wire ABS. So kita buka dulu bolt yang ni. Dengan menggunakan flathead screwdriver, kita buka dua klip dekat tepi ni and then kita keluarkan aja wire ABS ni. Untuk dia punya sensor, korang tak payah buka sebab dia tak ada kena-mengena. Tak kacau pun kita punya job. So korang biarkan dia aja macam ni. Sekali lagi cordless ratchet dan soket 19. Ada dua bolt atas bawah ni kita kena buka. Sebelum ketuk bolt ni keluar, korang masuk balik nut tadi. Nut ni korang letak dekat hujung-hujung saja. Kita buat macam ni sebab masa ketuk nanti, kita tak nak bagi thread dia kembang. Okey, sekarang ni belah bawah dah settle, tak ada dah yang bersangkut paut. Sekarang kita pergi belah atas, ada lagi sebiji nut dekat atas tu kita kena buka. Nut ni dia pakai saiz 17, lepas tu korang ambil Allen key saiz 6, tahan dekat dalam lubang ni. Sebab apa? Kadang-kadang shaft ni dia suka ikut pusing sekali tau. Yalah, kalau kita tak tahan macam mana nut ni kita nak buka kan? Okey, bila nut atas tu kita dah buka, so absorber ni kita dah boleh cabut dah lah. Hati-hati sikit wire ABS tu. Okey, cantik. Semua kita ganti baru, cuma spring dengan tapak besi tu je kita nak pakai balik. Sebelum korang clamp dia punya spring, korang longgarkan dulu sikit dia punya nut 17 atas ni. Longgarkan sikit saja, jangan buka habis pula. Kang melantun nanti spring tu. Bila nut atas tu kita dah longgarkan, barulah kita akan clamp spring ni sikit-sikit. Kiri kanan. Korang buatlah bagi dia balance. Okey, bila dah clamp, kita buka balik nut tadi tu. Keluarkan mounting. Keluarkan bearing. Tapak besi ni pun sama. And finally, kita keluarkan coil spring. Okey, so ini adalah absorber yang lama. Kita gantikan dengan absorber yang baru. Macam biasa, siapa yang dah follow saya, korang mesti tahulah. Untuk barang suspension, mesti saya akan pakai brand dari Mountain King. Harga tak mahal sangat, kualiti pun okey. Okey, sekarang ni kita dalam proses pemasangan. Macam biasalah, macam mana korang buka, macam tu lah korang pasang. Absorber yang baru ni, sebelum korang pasang, korang prime dulu 3-4 kali. Kita masukkan balik coil spring. Pasang balik tapak besi atas ni. Bearing ni korang tengok betul-betul pastikan dia masuk betul-betul kat lubang shaft dia tu. Mounting atas ni kita masukkan aja macam tu. Lepas tu apa lagi? Kita ikat terus nut 17 atas ni. Okey, sekarang kita dah boleh release dia punya clamp spring ni. Sekali lagi, kita ketatkan lagi sikit. Double check. Okay. Kita masuk balik absorber kat tempat asal dia.
Nut atas ni kita pulas biasa-biasa je lah dulu. Nanti bila kereta dah turun, barulah kita ikat dia. Ini last kali baru kita buat. Kita pasang balik 2 bolt atas bawah. Cuma untuk bolt atas ni, saya tukar pakai yang boleh adjust punya. Saya tahu benda ni ada orang kata tak payah pun tak apa. Tapi bagi saya, camber bolt ni perlu ada. Lagipun benda ni tak mahal sangat pun. Bawah RM50 pun kita dah boleh dapat dah sepasang. So untuk 2 bolt ni, saya akan torque 120 foot-pound. Okey, dah. Kita masukkan balik wire ABS diikuti dengan brake line. Lepas tu untuk bolt 14 ni korang ikat agak-agak je lah. Tak payahlah kuat sangat. Okey dah. And then jangan lupa susun balik dia punya laluan asal dia ni. Alright, sekarang ni absorber dah settle. Kita proceed rear end dengan tie rod pula. Jam nut ni kita longgarkan dulu apa-apa pun. And castle nut ni saya tembak je pakai gun. And macam biasalah, kalau korang ada kapit special tool macam ni, sangatlah menyenangkan kerja korang. Tak payah nak ketuk-ketuk bagai. Okey, tie rod ni sebelum korang buka, korang kira dulu berapa kali pusingan untuk dia keluar. Contoh, dia keluar 17 kali pusingan. So, masa nak pasang nanti pun sama, masuk 17 kali juga. Kita buat macam ni sebab tak nak bagi alignment tu lari jauh sangat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, ingat 15 kali pusingan. So nanti nak pasang pun korang pusing masuk 15 kali juga. Jam nut ni keluarkan dia. Okey, korang tengok apa dah jadi dekat rear end dia. Nampak? Dah terkulai. Memang lembut habis lah. Kalau korang nak tahu, rear end ni sifat dia mesti dalam keadaan yang fit dan keras. Bila dia dah terkulai macam tu, inilah pasal steering korang terasa loose, free play, terhuyung hayang. Lagi-lagi kalau korang tengah bawa laju kan, korang rasa macam tak stable. Inilah salah satu punca dia. Kalau korang ada tanda-tanda yang macam tu, maybe korang boleh check dulu rear end ni. Kalau kita nak buka rear end ni, kita kena ada special tool. Saya sambung bagi panjang lah. Lepas tu saya akan break loose pakai breaker bar. Memang ketat sikit lah. Tapi kalau korang tak ada breaker bar, korang boleh je sambung pakai batang pipe ke apa ke bagi panjang sikit. Kita keluarkan rear end yang lama and kita gantikan dengan yang baru. So, macam biasalah, korang pulas dulu pakai tangan. Sepatutnya dia akan masuk nice and smooth je. Kalau ketat semacam tu, korang jangan paksa yang korang buka balik. Takut dia boleh cross straight. Nampak? Lepas kita ikat, rear end ni sifat dia mesti kena macam ni. Keras dan fit. Ini adalah comparison side by side. Korang tengok memang jauh berbeza. Lepas tukar, korang akan perasan steering akan terasa lebih solid. Kalau kita bawa laju sekalipun, ada rasa sikit confident . Last but not least, kita nak tukar juga tie rod end. And sebelum pasang, korang tengok dulu sebab ada setengah kereta dia punya kiri kanan dia tak sama tau. Contohnya macam Vios ni . So korang jangan terbalik pasang. Ni saya calik sikit anti-seize supaya nanti kalau nak buat alignment rasa lembut nak buat kan. Lepas tu kalau next time kalau kita nak buka balik pun senang. And korang ingat lagi tak? Tadi kita pusing keluar 15 kali kan. So kita masuk pun sama juga 15 kali pusingan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stop. Okey, lepas tu kita rapatkan terus jam nut ni. Jam nut ni kita biarkan dulu nanti baru kita ikat dia. Castle nut ni kita ikat 36 foot-pound. Lepas tu kita ikat balik jam nut tadi. Okey, dah.
And of course lah, yang sebelah ni pun korang tukar juga. Yang ni saya tak tunjuk lah sebab sama je, tak ada beza pun. Okey, sekarang ni kita dah nak siap. Ada lagi satu benda je kita nak kena buat. Sekarang ni kita turunkan kereta, lepas tu kita ikat terus nut 17 absorber mounting tadi tu. Jangan lupa, bila dah siap tu, barulah kita akan hantar pergi alignment, lepas tu adjust terus camber. Okey, settle. Okey, macam biasa, kalau korang nak cari apa-apa barang bawah, barang suspension, korang tekan je, link ada dekat bawah. Alright, saya harap video ni bermanfaat. Kita jumpa lagi next time.